Seterusnya saya jemput Arau. Yang Mohd Tan Sri Speaker, sebelum diteruskan, sebab tadi saya bertanya soalan tergantung. Jadi Menteri luar dari sini, nama pengadu ialah Dr. Maryam Abdul Rashid. Alamat tempat tinggal Building 55, Floor 2, Apartment 6, Block 11, Street 3, Salwa, Kuwait. Dan dia telah menelpon 0388874769. Masa luar pejabat telefon tak angkat, masa di waktu pagi tak angkat dan seterusnya tidak angkat. Dan dia berada dalam keadaan kritikal kerana diarahkan duduk di rumah dan mereka disuruh beli barang-barang keperluan tapi supermarket barang dah habis. Jadi dia mengadu kepada keluarga di sini dan saya sampai kepada Yang Berhormat bahawa kita minta supaya talian kita itu cari jalan untuk dijawab kerana orang berkeperluan tentang peperangan yang berlaku di sana. Yang nombor dua, Tan Sri, contoh, ya Menteri, saya akan bagi maklumat penuh sekejap lagi. Contoh yang kita bagi ni, dia sebab berlaku sesuatu peristiwa, dia berlaku contoh. Tadi Komok sebut, di Amerika Syarikat, bila Presiden Roosevelt pegang 4 penggal, maka pada tahun 1947 dibincang. 1951 baru dicadangkan 2 penggal, dibincangkan benda itu. Di Indonesia, selepas authoritarian government selama 20 tahun lebih, lepas tu dicadangkan 2 penggal. Kemudian di Korea Selatan, Presiden Park Chung-hee yang telah ditembak mati dan selepas itu pada tahun 1979, 1987 melalui suara rakyat dicadangkan hanya 5 tahun. Yang Mohd Tan Sri yang betul, berhubung dengan tempoh masa, kita 10 tahun tu kalau nak kira, okey, jangka masa yang panjang juga sewajarnya. Kita ambil contoh dalam sejarah. Pemerintahan Omar Abdul Aziz yang menjadi Bagan cuba nak ikut tapi tak dapat ikut selama 2 tahun 5 bulan. Tapi sampai hari ini sejarah mengingati satu pemerintahan yang bertaraf Khulafa Ar-Rasyidin Omar Abdul Aziz 2 tahun 5 bulan. Jadi bagi saya tempoh itu adalah sesuatu masa yang kita dah hadkan, tidak ada masalah. Tetapi Omar Abdul Aziz 2 tahun 5 bulan telah memecah rekod sehingga dia digelar salah seorang daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Di antara perkara pembaruan yang beliau bawa ialah beliau menolak keistimewaan diri dan keluarga dalam pentadbiran, reformasi fiskal dan sosial, memulangkan hak rakyat dan mengurangkan cukai yang memberatkan batas kuasa. Walaupun sebagai khalifah, beliau menekankan prinsip semak dan imbang pentadbiran yang berlandaskan syariah. Yang Mohd, di sini hari ini kita nak beritahu, kita sokong undang-undang ni. Bagus, terbaik. Tetapi kita tengok bahawa terdapat perkara-perkara yang perlu dibuat pembetulan. Kita menyokong dengan pembinaan. Di antara perkara yang telah pembinaan ini ialah yang telah disebut oleh kawan-kawan tadi. Kau nak kira-kira Yang Berhormat, kuasa Menteri Kewangan lebih hebat daripada Perdana Menteri. Dia ada 9 rang undang-undang yang menunjukkan kuasa Menteri Kewangan itu lebih hebat. Kalau orang tanya saya lah kan, nak jadi Menteri Kewangan kepada Menteri. Baik jadi Menteri Kewangan. Sebab Menteri Kewangan ada 8 rang undang-undang yang punya kuasa yang cukup dahsyat. Di antaranya yang terbaru ialah rang undang-undang perbekalan ataupun perolehan yang kita baru lulus baru ini, mempunyai kuasa yang cukup tinggi kepada Menteri Kewangan. Kemudian rang undang-undang yang ditakuti iaitu RU bersifat sementara yang beri kuasa luar biasa kepada Menteri Kewangan. Contoh sebagai waktu pandemik dan sebagainya. Jadi kuasa Menteri Kewangan lebih hebat. Lepas kita pindah Menteri Kewangan, betul pun kita pindah Perdana Menteri. Kita menyokong dengan beberapa pembaharuan yang perlu dibuat. Tujuan kita ialah untuk mengurangkan penumpuan kuasa. Tetapi yang sebenarnya yang kita nak ialah sistem. Yang ada dalam sistem itu yang perlu dibuat pembaharuan. Hak yang kuasa itu datang nombor 2. Sistemnya ialah kuasa yang ada sekarang ini perlu dibuat perubahan. Contohnya pelantikan institusi utama perlu melalui pengesahan Parlimen, SPR, SPRM, Peguam Negara sebagai contoh. Kemudian hak kuasa pelantikan politik, kurangkan pelantikan politik dalam GSC dan juga agensi kerajaan. Ini sistem. Kalau kita buat perubahan sistem, jadi Perdana Menteri tidak ada masalah, dia akan ikut sistem.
Tapi kalau kita ubah dua penggal, sistem ini masih berjalan. Masa kuasa Perdana Menteri selama 10 tahun itu, macam-macam dia boleh lakukan. Jadi dengan itu, pada pandangan saya Ketua Whip ada sini, Ketua Whip akan bagi pandangan tentang pendirian kami. Kita menyokong dengan pindaan. Jadi kalau sekiranya tidak dibuat pindaan, kami tak boleh sokong sementara pada hari ini. Jadi buat pindaan, kita akan menyokong. Tidak ada masalah sebab ini ialah reformasi. Tapi reformasi ini kita ingat, reformasi yang besar ialah bagi adil kepada ahli parlimen, Tan Sri. Ini ahli parlimen pun ada 2 darjat. Kalau kerajaan, Tan Sri, lain. Kalau kami pembangkang lain. Dewan Pengkuasi kami buat hari ini. Tapi kami tidak ditolak. Dah buat lebih awal 2 minggu, ditolak kerana kerajaan nak pakai. Jadi apa beza? Parlimen ini hak bersama. Ada perbezaan di antara parlimen dan juga pembangkang. Buat reformasi itu, hak sama rata, sama rasa di antara semua ahli parlimen. Yang kena bagi peruntukan sama rata, sama rasa. Kalau bagi peruntukan hari ini, saya ingat tidak ada masalah untuk kita menyokong beramai-ramai. Tapi kalau kita buat 2 darjat, macam pagi tadi, kami menyokong sepenuhnya. Semua orang menyokong dan memberi pujian kepada pihak yang telah yang condemn Amerika dan juga Israel berhubung dengan peperangan dengan Iran. Kami sokong sebab ini bila menghadapi hal luar, kita akan bersama. Tidak ada masalah. Tapi saya menuntut supaya bagilah sedikit keadilan. Jadilah Omar Abdul Aziz di parlimen ini untuk memberi hak keadilan bersama kepada semua pihak. Terima kasih Tan Sri. Itulah pandangan kami, iaitu minta buat pembinaan sedikit. Kalau tak dapat buat pembinaan, kita akan menangguhkan sokongan. Terima kasih. Baik. Akhir sekali saya jemput Hulu Langat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam rahmah. Tan Sri Speaker, kalau saya jadi Perdana Menteri, ni bulan puasa ni saya sebut ni, mampus saya tak buat pindaan. Soal berkaitan dengan untuk menghadkan kuasa Perdana Menteri ni. Sebab saya jadi Perdana Menteri. Kuasa saya nombor 1. Keistimewaan ada pada saya. Orang akan pandang saya, orang akan lihat saya. Saya diberi keutamaan dalam negara ni. Tapi itu kalau saya, Menteri Agama, itu kalau saya. Tapi Perdana Menteri kita ni, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia tak fikir keladak dia. Dia tak fikir diri dia. Tetapi dia fikir persoalan berkaitan dengan kehidupan warga dan juga masyarakat rakyat dalam negara kita, Malaysia ni. Jadi kita dah dengar dah. Pemusatan kuasa lah, nak menghadkan. Kalau kita dengar daripada sebelah sana tadi, macam-macam. Nak mengheret raja-raja lah. Nak mengheret si Paduka Baginda Tuan Agong lah. Kita nak bagi tahu, kita dalam kerajaan madani, kerajaan berpaduan ni, institusi raja ni akan kita pertahan dan juga kita perkasakan institusi raja dalam negara kita ini. Tak timbul persoalan berkaitan dengan nak melantik Perdana Menteri ini, kita nak menghakis kuasa Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Tak benar. Tak betul tu. Sebab syarat nak jadi Perdana Menteri ini, dia mesti dapat 112. Itu simple majority, mendapat kepercayaan daripada ahli-ahli dalam Dewan Rakyat ni. Kalau Pasir Gudang beri kepercayaan kepada saya, kalau Pasir Gudang je nakkan saya sebagai Perdana Menteri, Tebrau tak sokong saya. Fitnah tu, fitnah. Contohnya, kemudian Kelang pun tak sokong saya. Tak boleh. Kita kena dapat 112. Ini dah kalau kita dengar tadi, Gombak ni pun jadi masalah juga. Sebab saya duk tulis tadi tu, saya ingatkan poin tu saya seorang je yang tahu. Rupanya Gombak dah cilok saya punya modal. Soal berkaitan dengan pada tahun 1999 dulu. Saya dulu ni Arau. Arau. Saya ni dulu dalam Parti Islam Malaysia PAS tau. Arau ni baru je lagi. Budak hingusan. Tahu tak? Pada tahun 1999 dulu tu, tengok. Kota Baru pun dia tergelak dengar hujahan saya tu. Dulu Barisan Alternatif dulu juga mencadangkan. Tempoh 2 penggal 10 tahun ni. Tak lepas tahun 1999. Penjelasan. Saya tak bagilah, Rau. Boleh. Sebab saya dibagi yang akhir, saya ni penggulungan. Speaker akan bagi masa. Bagilah, saya bagilah. Kalau tak bagi nanti kata, kita ni tidak demokratik lah, kita ni tidak berpihak lah. Masalah peruntukan tu, Arau, kena bincang dengan Timbalan Perdana Menteri 2 tu. Masalah bila tak bincang, tak dapatlah. Ini jadi masalah Arau ni. Okey, baiklah. Terima kasih. Yang Berhormat,
kalau yang berhormat bekas orang PAS, tak cakap macam ni di parlimen. Bulan puasa ni, cakap lemah lembut. Cari jalan nak pujuk kami, sokong. Ini kamu bangkit hentam kami, lepas tu kami nak minta kami nak sokong. Nak sokong kat mana Tan Sri? Kena maki kiri kanan. Dah peruntukan tak bagi. Dia cakap elok-elok. Kalau asal orang PAS jangan mengaku orang PAS. Kalau cakap macam orang PAS. Orang PAS cakap macam saya. Orang PAS ni macam saya, lemah lembut dan sentiasa berhati mulia kepada orang. Jadi saya minta kalau nak suruh kami sokong, cakap lembut-lembut, pujuk kami. Kalau nak hentam, macam mana kami nak sokong? Yang keduanya biar menteri jawab, bukan Yang Berhormat. Yang Berhormat belum apa-apa lagi. Biar menteri jawab. Yang kami cakap tadi. Bakal tak jadi masalah, Harau. Angan-angan tak salah. Nada saya tu dia keras sikit. Tapi saya tak fitnah. Tadi kalau saya dengar tadi tu maksudnya, ada ahli-ahli parlimen daripada Pembangkang sebut, jangan fitnah semasa kempen pilihan raya. Tapi kalau sebut dalam kempen pilihan raya, kalau Pakatan Harapan jadi kerajaan, nanti Cina akan jadi Perdana Menteri. Itu fitnah daripada sebelah sana. Nanti anak-anak kita di sekolah nanti tak boleh pakai tudung, tak boleh pakai baju kurung. Itu fitnah tu. Adakah perkara itu berlaku dalam negara kita pada hari ini? Tak berlaku, Harau. Sebab itu Harau ni usrah pun baru sekali dua je ni. Dah nak berlagak kononnya duduk dama dalam PAS ni Harau ni. Alah dulu Harau ni daripada UMNO Harau. Tak tahulah rumah besar ke rumah kecil ni nak masuk balik ke. Kalau masuk balik gembau. Jangan terima dia gembau ni. Jangan terima dia Harau ni. Gembau sila. Kalau gembau saya bagi laluan gembau. Speaker, ni bulan puasa. Hulu Langat ni bercakap macam orang tak beriman lah, susah. Ya, betul. Sokong. Bukan tak beriman. Sembahyang tarawih tetap insya-Allah tak 8 rakaat 20 rakaat, witir 3 rakaat insya-Allah. Subuh tetap 2 rakaat lagi rembau insya-Allah. Cuma nak lawan amalan fitnah ni tak betul. Sebab kawan-kawan sebelah sana tu, ialah cakap ni biarlah berdasarkan kepada fakta. Hujah kita lawan, bukan hujah kita lawan dengan fitnah. Habis sidang kita boleh balik. Bila balik duduk di jeti. Dengar tu, duduk di jeti. Pindaan ini sangatlah baik. Pindaan ini sangatlah baik. Kita sokong sepenuh hati. Pindaan ini merupakan satu pindaan yang baik. Jadi yang sebelah sana tu cakap, masa taklimat dekat Dewan tu bukan main lagi tu cakap. Sokong. Lepas tu keluar kenyataan pula tidak menyokong. Yalah sebab dia orang ni pun jadi masalah. Nak lantik pengurusi PN pun terpaksa makan berbulan-bulan. Sehingga hari ini pun Ketua Pembangkang pun kita tak tahu. Tapi saya tengok Ketua Pembangkang, saya nak cadangkan. Putrajaya layak untuk jadi Ketua Pembangkang. Ataupun Kota Baru. Jadi, Tan Sri Speaker, Masa saya dah tamat. menyokong. Yang Berhormat. Harau lagi. Dah lah, Harau saya ni beriman. Kalau kami nak sokong, dia tak boleh sokong. Tidak, masalahnya memang Harau tak nak sokong. Seperti Rembau sebut tadi, Yang Berhormat. Tak apalah, Harau rembau ni pun saya ingat macam abang saya juga lah, dia tu bom seloroh dengan saya ada masalah tu rembau tu. Tapi Harau ni baru setahun masuk PAS. Kena kerap masuk usrah lagi ni Harau ni. Terima kasih Speaker, saya menyokong dan kita semua menyokong. Terima kasih Speaker. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Baik.